Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwad Arba dalam ringkas 3 petang. Warga asing dan kanak-kanak antara yang dikenakan Perintah Khidmat Masyarakat di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672 yang mula dikuatkuasakan semalam. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming memaklumkan 42 individu dikenakan tindakan semasa malam ambang Tahun Baru di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, termasuk 18 warga asing dan 2 kanak-kanak. Hukuman itu bertujuan mendidik masyarakat supaya lebih bertanggungjawab terhadap kebersihan awam. Antara tindakan diambil ialah denda sehingga RM2,000 atau diperintah menjalani program khidmat masyarakat seperti membersihkan kawasan awam dan longkang. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengesahkan parti itu akan menerajui Perikatan Nasional PN susulan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi berkuatkuasa semalam. Beliau berkata mesyuarat mengenai calon pengerusi PN baharu akan berlangsung minggu depan yang dijangka turut dihadiri pemimpin bersatu. Ditanya kemungkinan beliau akan menerajui PN seperti cadangan beberapa pihak, Tan Sri Abdul Hadi Awang sekadar menjawab dirinya dalam keuzuran. Seorang kru kapal kargo warga Arab Saudi yang cedera dalam insiden kebakaran elektrik pada awal pagi tadi di perairan Labuan telah berjaya dibawa keluar untuk mendapatkan rawatan. Pengarah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Kapten Izwandi Idrus berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 2:15 pagi daripada Pusat Kawalan Pelabuhan Labuan yang memaklumkan kru terbabit perlu dibawa keluar dengan segera untuk mendapatkan rawatan. Beliau berkata mangsa mengalami kecederaan pada bahagian muka dan tangan susulan kebakaran yang berlaku di atas kapal berkenaan. Luar negara, ekonomi Singapura mencatat pertumbuhan sebanyak 5.7% bagi suku keempat 2025. Menurut Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik itu, secara keseluruhan, ekonomi Singapura berkembang sebanyak 4.8% pada tahun 2025, meningkat daripada 4.4% pada 2024. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong menerusi perutusan Tahun Baru 2026 berkata, Republik itu mencatat pertumbuhan lebih kukuh yang mengatasi jangkaan walaupun berdepan cabaran luar. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Sunderland berjaya menyekat kemenangan berturut-turut Manchester City setelah aksi kedua-dua pasukan berkesudahan seri 0-0. Manchester City masih di tangga kedua Liga dengan 41 mata, 4 mata di belakang pendahulu Arsenal. Sekian berita yang disuting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.